Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatawadiah binti Amin Osman. Jadi, saya akan menerangkan produk yang saya hasilkan dan juga refleksi produk saya, iaitu misteri kulit haiwan di bawah kursus PAKK 3553, iaitu bagi tugasan 3 persembahan. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Siti Fatawadiah binti Amin Osman. Nombor IC 05 02 05 08 1154. Angka giliran 2024 1024 40063, iaitu dari unit PAKK 1 SEM 2. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan bahan mengajar, iaitu bahan mengajar BBM ialah alat atau bahan yang digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PBC. BBM dapat membantu murid bagi memahami konsep dengan lebih jelas, di mana dapat menarik minat mereka dan menjadikan pembelajaran lebih interaktif, iaitu dengan meningkatkan pemahaman kanak-kanak. BBM membantu menjelaskan konsep yang abstrak supaya murid dapat memahaminya dengan mudah. Seterusnya, menarik minat murid. Penggunaan BBM menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Seterusnya pula, dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran BBM, di mana BBM ini akan melibatkan pelbagai diri seperti visual, auditori dan kinestetik yang dapat memastikan pembelajaran berkesan. Bahan bantu mengajar juga dapat menyokong gaya pembelajaran berbeza, di mana BBM sesuai untuk murid yang mempunyai kecenderungan pembelajaran visual, auditori atau kinestetik. Seterusnya, bahan bantu mengajar juga dapat meningkatkan interaksi, di mana bahan bantu mengajar ini akan mendorong komunikasi dan kerja berkumpulan. Selain itu, kanak-kanak ini akan bekerjasama untuk menghasilkan sebuah karya kerja yang terbaik, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka melalui perbincangan dan aktiviti bersama. Ini adalah produk yang dihasilkan, iaitu misteri kulit haiwan, di mana kanak-kanak perlu memustingkan tekstur kulit haiwan yang sama dengan haiwan yang diberikan. Seterusnya, bahan-bahan yang digunakan ialah mounting board, kertas warna, kapas, kertas lutsina, bulu ayam, pembalut gelembung, lidi dan gambar-gambar haiwan. Seterusnya adalah proses. Itu yang pertama, mounting board itu dipotong pada bentuk bulatan besar, suku bulatan dan bulat kecil. Seterusnya dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu untuk ikan, ular, ayam dan anak. Yang ketiga, gambar tersebut dipotong dan dilekatkan kepada 4 bahagian. Seterusnya, gambar haiwan itu dilekatkan dengan tekstur kulit yang sepadan dengan haiwan. Iaitu seterusnya, setiap haiwan dilabelkan dengan nama seperti ikan, ular, ayam dan anak. Seterusnya, yang keenam, untuk bulatan kecil, ia dibahagi kepada 4 bahagian juga. Dan 4 bahagian itu juga dilekatkan dengan 4 tekstur kulit. Seterusnya, setiap bulatan itu ditebuk menggunakan lidi. Yang kesembilan, bulatan yang mempunyai gambar haiwan dimasukkan pada bahagian bawah sekali dan ditutup dengan bulatan suku yang berwarna hitam. Dan seterusnya, untuk bahagian atas pula diletakkan dengan bulatan yang kecil yang mempunyai tekstur kulit haiwan menggunakan lidi. Seterusnya, kita beralih kepada kandungan KSPK. Yang utama, iaitu saya menggunakan tunjang sains dan teknologi, iaitu bagi SA 3.3 membuat penerokaan ke atas haiwan, di mana murid boleh SA 3.31 menamakan haiwan, SA 3.33 mengecam bunyi haiwan,
SA 3.3.4 memerhati dan meniru pergerakan haiwan. Seterusnya SA 3.3.5 iaitu mengenal pasti tempat tinggal haiwan. Seterusnya SA 3.3.7 memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan. Seterusnya bagi kandungan KSPK iaitu tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Bagi selidik kandungan FK 1.0 perkembangan motor halus, di mana FK 1.1 meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan motor halus. Murid boleh FK 1.1.1 menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan penggunaan motor halus. FK 1.1.2 menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor halus melalui pelbagai aktiviti. Seterusnya, FK 1.1.3 menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti yang melibatkan alatan. Seterusnya, manfaat pengajaran di mana dapat meningkatkan pemahaman murid, iaitu BBM ni membantu menjelaskan konsep yang abstrak dengan lebih jelas dan membolehkan murid memahami satu topik dengan mudah. Seterusnya, menarik minat dan motivasi murid. Penggunaan BBM ni menjadikan pelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Sekaligus, ia juga dapat meningkatkan minat serta motivasi murid untuk belajar. Seterusnya, meningkatkan daya ingatan. Murid lebih mudah mengingati maklumat apabila mereka terlibat secara aktif dalam pelajaran menggunakan bahan visual, audio dan atau kinestetik. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran aktif di mana BBM ini dapat mendorong murid untuk berinteraksi secara langsung dengan bahan pembelajaran yang menjadikan mereka lebih terlibat dalam proses pelajaran. Seterusnya juga dapat menyokong pelbagai gaya pembelajaran di mana BBM ni sesuai untuk murid dengan gaya pembelajaran yang berbeza seperti visual, auditory dan kinestetik. Mereka ni boleh belajar mengikut kaedah yang paling berkesan untuk mereka. Seterusnya, meningkatkan kreativiti dan kemahiran menyelesaikan masalah. Aktiviti yang melibatkan BBM boleh merangsang pemikiran kritis serta kreativiti murid dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemudian, membantu perkembangan kemahiran motor, iaitu BBM seperti alat manipulatif atau aktiviti praktikal membantu meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar, terutamanya bagi kanak-kanak prasekolah. Dan seterusnya, menggalakkan komunikasi dan kolaborasi, di mana BBM ni jika sering digunakan dalam aktiviti perkumpulan dapat membantu murid ni untuk belajar berkomunikasi, berkongsi idea, bekerjasama dengan rakan-rakan mereka. Seterusnya, memperkukuhkan pengalaman pembelajaran dunia sebenar. BBM seperti model, gambar dan simulasi membantu murid menghubungkan pembelajaran di dalam kelas dengan situasi sebenar dalam kehidupan harian. Dan akhir sekali, membantu guru untuk menyampaikan pengajaran tersebut dengan lebih berkesan, di mana BBM ini berfungsi sebagai alat sokongan bagi guru untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan sistematik sekaligus meningkatkan keberkesanan pengajaran. Belajar tekstil kulit haiwan. Okey, boleh Yusuf rasa dulu semua tekstil ni. Rasa macam ni? Dia rasa lembut. Kalau ini? Macam apa? Macam kalau ni? Bulu kan? Kalau ini? Plastik. So, saya main macam ni. Yusuf kan samakan tekstil kulit haiwan ni dengan haiwan ni. So, Yusuf boleh rasa kat sini, rasa kat sini. Sama tak? Okey, Yusuf nak start yang mana yang empat ni? Yusuf nak start yang mana? Yusuf boleh start macam ni. Ya, samakan. InsyaAllah haiwan yang macam ni. Berat-berat. Ikan tak? Cuba sikit ikan. Sama tak? Faham tak? Okey, terus ni Isa nak main mana pula? Okey, Isa gerakkan yang dulu. Okey, Isa gerakkan ni pula. Sama ke? Cuba rasa.
Rasa kat bulu pula. Sama kan? Ni apa? Ayam. Ayam. Baik, seterusnya. Baik. Okey. Bersih sikit sangat. Sama kan? Kalau ular ni rasa macam mana? Dia sisik kan? Okay. Sama ke kulit ni kulit ular? Okay. Baik. Kalau ikan tadi rasa macam mana? Sisik je kan? Kalau ni? Lembut kan? Sama tak macam bulu anak? Sama? Anak dia buat mana? Okay. Kalau Isa dapat lepas ni, Isa dapat stiker. Stiker mana? Mana? Bang. Ni je. Ni. Bisa main tahun lalu tak? Main tahun lalu lah. Start kali yang mana? Yang ni. Suara kalau pensel ke? Ada? Ini bisa pakai yang ni. Ini pakai pensel ni. Bisa yang ni. Sama kalau pensel. Nak hijau je. Okey. Sekali satu nanti agak tanya lagi soalan, boleh? Okey. Sama satu ya. Bisa nak kali yang sini pun boleh je. Ambil je yang mana-mana yang nak. Nanti boleh tak kita belajar nak eja binatang ni? Nanti kalau Isa belok, Isa boleh kali yang lain pula. Nak? Nampak ke? Nampak itu dulu.
Berapa yang terlihat? Sekarang dah balik dari haiwan. Kat anak yang ni boleh? Yang boleh bulu ni. Yang ni. Sampai ni. Dengan buka ni. Okey, kamu kan. Kalau yang ni mana? Okey. Warna apa ni? Okey. Boleh je ke? Ni huruf apa? R-N-A-P. Now. R. Now. Okay. Kalau yang ni? Pusing. Pusing kan? Pusing pula. Pusing dah nampak. Lagi. Pusing. Tak pusing. 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 Lagi sana. Yang warna apa ni? Kita sama ke warna oranye kan? Okay, itu dia I-E-P-E-N kan? Sana ni? Kita boleh tak? Warna apa ni? Sama kan? Ini berapa? Okey, pusingkan ni pula. Sama dengan apa ni? Okey. Jadi apa? Apa ni? Yang apa ni? Pernah nampak ayam tak? Pernah? Suka ayam tak? Suka makan ayam? Okey. Saya nak aja dia? Di sana warna apa ni? Warna hitam. Hitam eh? Merah. Okey. Main kali lagi ke? Okey, main kali dulu. Okey, main kali. Ambil. Nak stiker tak? Tak ada biasa kalau tak duduk kan? Saya nak stiker lagi. Ini apple. Cuba cari mana yang sama dengan apple. Sedap ni. Mana ni? Sedap ni. Apple ke orange? Apple ke orange? Sama kan? Cuba tengok. Sama tak? Sama juga. Boleh je saya tunjuk kat sini. Ni saya tunjuk dulu. Sini nak gale-gale. Okey. K-U-L-I-T haiwan. Nama cikgu. Suka haiwan tak? Antum kita game nak ke nak tidak ada dulu lah tapi ada ini agent ini apa S dari misteri kita ni rasa
kita. Lawan. Okay. Jadi kita dah belajar tadi kan rasa-rasa tadi kan. Ni kalau ayam ni kan, ayam makan apa? Kalau kita kena makan biru. Dedak. Kan? Ni apa ayam? Ini apa? Ayam duduk kat mana? Dalam dalam depan kan? Ini baru? Ayam. Ayam punya kaki tajam tak? Nampak tak? Tajam. Kalau sakit sakit. Kalau kena patuk sakit tak? Sesuai ke patuk? Tak pernah. Kalau ikan pula, sama ikan. Dia lama tak? Dia tak kena sama ikan. Dia tak kena sama ikan. Okey, dah sama. Ikan dekat mana ni? Ikan ni dekat ni. Lalu, boleh dimancing tak kalau ikan? Saya tak ikut air mancing. Ikan pernah? Jadi ikan pernah? Ikan sisik tak? Saya tak rasa sisik ikan. Tak pernah. Kamu pernah beli anak ikan? Ikan tu mainan lagi lah. Ikan kalau kat tangkap apa? Kalau kat tangkap cacing kan? Ikan makan? Ikan. Okey. Ini. Ikan yang besar lagi kecil. Hai kakak buka tu buka ya. Kakak tenggelam. Kamu kaki. Aduh. Lagi pula kat apa ni? Kat mana? Buka. Oh, ni apa? Ni mana apa? Tuan, sikit. Sakit. Mantap. Kalau Aida, ada daun. Ini bahaya tak? Bahaya kalau kena pakai. Nanti nak ni. Bisa. Jangan bisa. Kan? Aida tutup. Ada ni ada bisa. Kalau kena pakai nanti. Boleh mati. So kalau dia ulang, lari. Dia ulang lari. Anak pula? Sama kayak anak. Anak ni? Warna apa ni? Ini suka anak tak? Kenapa tak suka anak? Kenapa? Kenapa? Itu rasa anak. Rasanya kamu tak boleh tu. Itu rasa. Yang ni, kalau gambar banyak ni, mana yang suka rasa? Mana yang suka juga? Anak? Lembut? Dia tak anak tu? Anak tak anak tu? Kalau anak mana apa? Lagi dalam haiwan ni aku suka banget. Sebab dia pusing kan. Okey, saya pusing ni. Suka ikan? Ini suka ikan? Cuma ikan ke? Apa yang suka ikan? Sebab suka ikan. Serius rasa. Rasa habis sisik kan. Kalau ni cuma saya pula. Rasa di sini. Ini? Tak padas nak makan. Sudah dia betul kalau padas makan. Saya suka bos. Saya boleh ambil banyak.
rasa lembut juga. Kan? Kan sama dengan light yang warna hijau. Apa warna hijau ni? Kalau ini kita lain sikit. Ini lain sikit kan? Nak ikan? Ha? Estika apa ambil dulu? Daripada aku tengok main. Ni apa? Okey, boleh tak use yang ni use tempel dekat kertas tu? Koyak. Koyak ke? Sekejap, kita ambil dari sini. Okey, bisa ambil lain-lain tu. Nanti cikgu bagi yang tu, okey? Stiker awak nak ambil dah? Okey, ambil stiker. Nak stiker ke ambil lah? Boleh ke? Nanti boleh pisah. Lagi? So, Lisa suka tak main game tadi? Suka? Cuba cakap. Okey ke tak okey? Okey, Lisa nak main lagi tak? Nak. Seterusnya, refleksi, iaitu bagi adik saya meningkatkan pemahaman PBM seperti roda, padanan tekstil, membantu murid memahami konsep tekstil melalui pengalaman secara langsung. Saya juga PBM ni dapat menarik minat murid, iaitu murid itu lebih teruja dan berminat apabila dapat memegang, merasai dan memandangkan tekstil dengan haiwan sesuai. Untuk yang seterusnya, menggalakkan pembelajaran aktif, di mana aktiviti ini akan melibatkan murid secara langsung dalam pembelajaran, jadi menjadikan sesi ini lebih interaktif. Seterusnya, dapat meningkatkan kemahiran motor halus, di mana kanak-kanak itu dalam proses untuk memusingkan roda. Jadi bagi saya dia dapat membantu perkembangan motor halus dan koordinasi tangan serta jari mereka.
Dan kemudian melatih kemahiran kognitif di mana mereka memerlukan menggunakan pemerhatian, pemikiran kritis dan kemahiran untuk buat keputusan yang betul untuk cari padanan tekstil yang sama. Seterusnya, menyokong pelbagai gaya pembelajaran di mana aktiviti ini adalah sesuai untuk murid dengan gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik. Seterusnya, menggalakkan komunikasi dan interaksi di mana murid ini dapat berpeluang berbincang dan bertukar pendapat sesama rakan sekiranya melakukan aktiviti ini secara kumpulan dalam membuat padanan yang betul. Seterusnya, cabaran dan pelaksanaan. Cabaran dalam pelaksanaan ini adalah untuk memastikan murid ni mendapat peluang mencuba roda secara bergili-gili dan memberikan bimbingan kepada murid yang memerlukan lebih pemahaman. Jadi mungkin kalau untuk aktiviti berkumpulan mungkin hanya 2 orang sahaja. Seterusnya, penambahbaikan pada masa hadapan adalah saya akan menambah lebih banyak variasi tekstil atau elemen permainan yang lebih mencabar bagi meningkatkan lagi kepuasan produk dan juga akan meningkatkan ketahanan produk. Seterusnya, objektif produk di mana dapat meningkatkan kesedaran diri sentuhan dengan membolehkan kanak-kanak itu mengenali dan membezakan pelbagai tekstil melalui diri sentuhan. Yang kedua, membantu pemahaman konsep tekstil dengan memperkenalkan bahawa haiwan mempunyai tekstil yang berbeza seperti kasar, licin, berbulu atau lembut. Seterusnya, menggalakkan eksplorasi deria dengan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan membuat perbandingan melalui sentuhan langsung. Seterusnya, meningkatkan kemahiran kognitif dengan mendorong kanak-kanak menggunakan pemikiran kritikal iaitu untuk memadankan tekstil dengan haiwan yang sesuai. Seterusnya, meningkatkan daya tumpuan dan pemerhatian dengan melatih kanak-kanak memberi perhatian terhadap perbezaan kecil dalam tekstil dan ciri-ciri haiwan. Seterusnya, menggalakkan komunikasi dan perbincangan dengan memberi peluang untuk kanak-kanak itu berkongsi pengalaman pendapat mereka tentang tekstil haiwan dan haiwan dipadankan. Seperti contoh, saya menyoalkan kepada kanak-kanak tersebut tentang pernah ke awak nampak haiwan ini? Pernah ke awak sentuh haiwan ini? Seterusnya, ia juga dapat mengembangkan koordinasi motor halus dengan membantu kanak-kanak mengasah kemahiran mengawal pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti memusingkan roda. Dan akhir sekali, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan dengan melibatkan kanak-kanak secara aktif dalam proses pembelajaran melalui permainan memadankan tekstil haiwan menggunakan roda. So, suka tak main game tadi? Suka? Cuba cakap. Okey ke tak okey? Okey, so nak main lagi tak? Nak. Sekian, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.